Di mana Nabi ketawa 11 kali itu di mana? Tengok balik sebelah-sebelah tempat tu, semua benda-benda hak Nabi gelak tu mesti berkaitan dengan akhirat. Lepas tu ustaz, Nabi semua panjang masa duduk tu? Tak. Kalau bab dhahik, Nabi dhahik ni ketawa sampai nampak gigi sebelah tempat. Buka satu lagi bab majaa fi tabassumi Rasulillah, cara Nabi senyum pula. Lain, dua bab tu. Senyum dengan gelak. Kalau gelak 11 kali lah. Sahabat tengok 23 tahun Nabi gelak. 11 kali lah. Adapun senyum, kata para sahabat, Nabi adalah manusia yang paling banyak senyum di kalangan kami. Nabi tak beku, bukan dia muka dia masam. Rasulullah, dia tak banyak gelak yang besar. Dia banyak menghadiahkan senyuman kepada orang lain. Benda tu kita dapat faham daripada hadis-hadis yang kita baca.